Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya, Nur Amni Humaira, sebagai moderator dalam podcast kali ini. Selamat datang ke DBG's Podcast Sembang Digital yang membawakan pelbagai perkongsian yang menarik. Pada hari ini, kita kedatangan seorang tetamu istimewa dari SK Tasik, iaitu Encik Nurul Azli bin Azrai. Selamat datang, Cikgu. Terima kasih. Boleh Cikgu perkenalkan diri Cikgu? Okay, saya Cikgu Nurul Azli bin Azrai. Sekarang ni berkhidmat di SK Tasik, Marang. Bagaimanakah platform pembelajaran D5 membantu pembelajaran digital? Bagi pendapat Cikgu? Okey, baiklah. Sebagaimana yang kita tahu, Kementerian Pendidikan Malaysia telah memberikan setiap murid di sekolah kebangsaan dan sekolah menengah satu ID masing-masing, iaitu email. Email ni dalam platform D5. Jadi sebenarnya D5 ni adalah satu platform untuk pembelajaran murid. Ia adalah satu platform yang sangat luas. Melalui D5 ni murid dapat belajar banyak benda, kerana di dalamnya terdapat pelbagai aplikasi-aplikasi yang menarik yang boleh dicapai oleh murid, dan yang paling penting ia telah ditapis. Kalau murid melayari internet di luar, maksudnya di luar daripada D5, mungkin mereka terdedah pada perkara-perkara yang negatif dalam internet yang sukar dikawal. Tetapi sekiranya mereka fokus kepada pembelajaran D5 dalam pembelajaran digital dalam D5 ni, mereka telah terarah ataupun digalakkan untuk melihat pelbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran yang menarik yang boleh dipelajari, dan yang paling penting sekali, ia sangat membantu untuk murid berjaya dengan cemerlang dalam pembelajaran harian dia. Selain dia belajar dalam kelas dengan guru, chalk and talk, dengan whiteboard, kerja sekolah yang bertulis dengan tangan, mereka juga kena faham dan buka minda yang sebenarnya kita belajar ni boleh juga melalui laptop, melalui telefon, melalui internet, dan semua ini sudah dilengkapkan dan diletakkan dalam satu tempat yang dinamakan D5 ni. Ya. Jadi ia juga dapat membantulah bukan saja murid tetapi guru juga dalam pelbagai aspek pendidikan ni, antaranya untuk membuat perancangan pengajaran, perancangan pembelajaran. Kalaupun kita masih lagi zero, tidak ada pengetahuan, kita boleh saja explore dan mencari maklumat melalui pelbagai aplikasi yang boleh saya sebut di sini, antaranya ChatGPT, Gemini, Notebook LM dan sebagainya. Jadi ambillah peluang ni setiap murid untuk cuba memahami dan mendalami pelbagai perkara yang terdapat dalam D5 ni supaya mereka tidak ketinggalan. Sebab sekarang ni zaman teknologi ni berubah dengan sangat cepat. Kalau tahun lepas kita tahu sesuatu benda yang baru ni, tahun ni benda tu dah jadi terkebelakang kalau kita tidak berubah. Dan tahun depan mana tahu lepas ni akan ada pula benda yang baru lagi. Jadi setiap murid di sekolah rendah dan sekolah menengah, cubalah untuk aktifkan D5 anda masing-masing, sebab setiap D5 bukan saja ada aplikasi tetapi ada juga storage yang diberikan agak luas lah. Kalau kita menggunakan email personal hanya 15 gig saja, tetapi kalau email D5 ni 100 gig kalau tak silap saya, dan cikgu 300 gig, sangat besar. Jadi kalau kita tak guna storage yang kerajaan bagi dengan luas ni, jadi saya rasa rugilah. Jadi sedikit sebanyak bagi saya memang ia sangat membantu untuk pembelajaran, terutama pembelajaran digital bagi murid-murid. Akhir sekali Cikgu, apakah harapan Cikgu untuk generasi akan datang yang celik teknologi? Okay, harapan saya untuk pada masa akan datang, bermula dengan sekarang ni, setiap murid daripada tahun 1, tahun 6, tingkatan 1 hingga tingkatan 6 pun gunakan platform pembelajaran D5 ni dengan sebaik-baiknya, kerana di dalamnya terdapat
banyak ruang untuk kita simpan maklumat kita. Nota kita simpan dalam tu. Apabila kita nak perlukan nota tu, kita senang buka saja di situ, senang untuk didapati. Dan bahan-bahan yang kita simpan di dalam tu juga tidak hilang. Yang paling penting juga, ia boleh dicapai dengan sangat mudah kerana apabila kita diletakkan dalam internet, dalam delima tu, sudah semestinya ada juga dalam telefon lah. Sekarang ni murid-murid tidak asing lagi dengan telefon, tidak perlu lagi membuka laptop ke ataupun membuka TV ke, masing-masing dengan telefon, dan di dalam tu jugalah ada pelbagai apa yang dia inginkan. Antara yang boleh saya sebut di sini, kalau dia aktifkan penggunaan delima dia tu, dia boleh simpan maklumat dalam antaranya dalam Docs, dalam Sheet, dalam Google Slide dan sebagainya. Video-video pun boleh disimpan dalam drive yang dilengkapi dengan pelbagai aplikasi lah. Dan jika murid semua dah fasih digital, sudah semestinya kerja cikgu pun akan jadi sangat banyak lebih mudah. Kerana pembelajaran kendiri juga akan berlaku sekiranya pembudayaan penggunaan platform delima ini berlaku di sekolah-sekolah. Menarik ya kawan-kawan aplikasi delima ni. Jom download sekarang aplikasi delima ya. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kepada cikgu atas perkongsian yang sangat menarik sebentar tadi. Mudah-mudahan segala perkongsian tadi dapat memberikan manfaat dan inspirasi kepada kita semua, khususnya dalam memperkukuh budaya digital di sekolah. Teruskan mengikuti perkembangan podcast kami di DBG's Podcast. Jangan lupa untuk share, like dan komen banyak-banyak tau. Saya Nur Amni Humaira mengundur diri. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Bye.